Ada satu ayat yang tuan-tuan bila masuk dalam kedai, tuan-tuan nak tengok ada gangguan ataupun tidak, kedai itu ada sihir ke tidak, tuan-tuan baca surah ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya suka baca ayat ni macam ni. Satu hari saya ceramah dalam masjid macam ni, ada orang menjerit dekat pintu. "Woi Kazim!" Dia marah saya. Orang semua tengok dia, bukan kata orang, saya pun tengok dia. Apa hai pakcik ni? Tang mana yang dia tak setuju. Dia langkah orang sebab dia namai kat saya dengan muka bengis dia. Saya pun baca ayat ni, bila sebut taratan ukhra tu, saya buat tangan macam ni. Khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia datang duduk sebelah saya ni tuan-tuan. Saya kata dengar ceramah sampai habis. Dia tunduk tuan-tuan jadi bodoh tuan-tuan. Habis saya ceramah, saya tepuk belakang dia, abang, pergi balik. Tak jadi nak marah tuan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang baran, tuan-tuan jumpa benda tak elok, tuan-tuan nak try benda yang tak elok, ada orang buat, tuan-tuan baca surah Toha ayat 55 lagi